oleh Al-Fadhil Ustaz Syukri Omar yang telah menghantar memorandum secara aman dan damai terhadap HQDAP berkenaan dengan hantaran poster yang menjengkelkan oleh Wu Kah Leong yang menghina Datuk Mursyidul Am Al-Fadhil Tuan Guru Hashim Jassim. Perkara ini sangat-sangat over the line. Yang kedua, Wu Kah Leong cuba untuk spin isu. Kata aku hantar poster ni sebelum Tok Guru Hashim Jassim masuk hospital. Yang hang kata aku mengkritik Datuk Hashim Jassim ni pasal apa? Bro, hang baca memorandum ke tak? Memorandum pun tak baca. Kalau buat statement pasal apa Wu Kah Leong, if you have trouble in reading a memorandum written in bahasa Melayu, I have no problem in translating it for you, no problem bro. Yang ketiga, Dapsi Selangor mengatakan bahawa Wu Kah Leong hanyalah melakukan satu perkara yang Perlembagaan Malaysia membenarkan freedom of speech. Kalau kami, pemuda PAS Negeri Pulau Pinang pula mengeluarkan satu poster menghina dan mengkritik pimpinan DAP, adakah Dapsi Selangor juga akan bersetuju dengan freedom of speech? Itu yang ketiga. Yang keempat, Dapsi Pulau Pinang. Dapsi Pulau Pinang juga ingin bersuara berkenaan dengan Menteri Besar Kedah yang pernah melakukan beberapa kenyataan terhadap isu Kedah dan Pulau Pinang. Perkara tersebut sedang melalui proses mahkamah. Biarlah mahkamah yang tentukan perkara ini. Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang juga, beberapa pimpinan YB yang mewakili parti DAP juga membangkitkan isu-isu ini. Nampaknya speaker pun tak mau layan perkara ini. Sri Delima menyeru agar kerajaan Kedah menumpukan sumber kepada pembangunan negeri sendiri dan bukan kepada retorik yang tidak memberikan sebarang nilai kepada rakyat sendiri. Semua kita faham ini isu perlembagaan, ya. Okay, so baik. Kalau nak pun rumuskan sudah, ya. Baik, sudah. Yang cukup tak baik adalah mereka yang nak meningkatkan sentimen kenegerian itu saya lagi tak maulah. Cukup. Jadi biarlah mahkamah yang tentukan perkara tersebut. Oleh itu, pemuda PAS Pulau Pinang akhirnya mengatakan sekali lagi solidariti penuh kepada pemuda PAS Selangor, Ustaz Syukri Omar yang telah menghantar memorandum secara politik matang dan sejahtera. Kami menyokong, jangan takut, jangan mundur. Pemuda PAS Pulau Pinang akan bersama dengan pemuda PAS Selangor. Takbir, Allahu Akbar.